Dia dah hancur. Ya. Halo semua, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya nak buat puding. Anak-anak dah 2 hari minta suruh buatkan puding, tapi saya belum ada masa nak buat. Hari ni ada masa sikit, saya buatlah. Ni saya nak buat puding. Dalam satu paket ni, tak tahu ni berapa gram ni. So, ada tulisan kat situ. Campuran dia saya ada sumi sahaja. Ini ada sumi 1 bungkus ni untuk campuran dia. Dan ini susu anak-anak tak nak minum sebab rasa dia kurang manis, anak-anak tak suka. Daripada membazir, baik saya campurkan dalam puding tu. Boleh aja kalau ada nak guna susu tin pun boleh, ikut selera masing-masing. Sebab saya ada susu free, saya pakai aje lah. Dengan gula, ni gula dia dalam 100 gram. Kita buat je. Buat yang simple-simple aja untuk kita makan orang anak beranak. Itu ajalah kita masak. Anak-anak saya sekarang tengah sekolah petang, belum balik lagi. Kejap lagi dia orang balik lah. Yang seorang ada kuku kat sekolah. Kejap lagi dia balik lah tu. Okay, saya nak buat lah. Ini saya nak rebuskan air dia dalam 3000 ml. Ni penuh ni 1000 ml. Jadi kena 3 kali lah. 1 2 3 3000 ml. Ni ada gula, saya masukkan sekali, cairkan gula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja. Kita cairkan gula ni. Kita kacau-kacau biar dia cair. Saya masukkan je terus susu ni. Susu ni saya pakai 2 kotak. 2 kotak dalam 200. 1 kotak 200 ml. Kalau 2 kotak 400 ml. Sambil tunggu air mendidih, saya nak pecah-pecahkan, nak buka ni sumi ni, saya nak pecah-pecahkan. Ni susah nak buka ni. Macam mana? Macam ni. Boleh tak? Tak boleh. Ni saya pecahkan, saya korek je lah. Saya tak pandai buka-buka kalau benda macam ni susah nak buka ni. Ada yang senang, ada yang susah. Dia dah picit dah hancur. Mana ni sambil kita kacau-kacau dia punya air supaya dia tak melekat bawah. Melekat tu tidak lah sebab ni air. Cuma dia punya susu je. Nak buka dia punya sumi keras. Tapi kalau budak-budak tu makan senang aja, dia orang gigit, picit-picit kat mulut. Dah terkeluar semua. Sekejap je dia orang makan. Kita bukan main payah tergebil-gebil ni nak buka ni semua. Cuaca kat luar panas. Ni baru mendung sikit. Tadi panas sangat. Panas terik. Lepas saya buat sumi ni, lepas saya buat puding ni, saya nak petik daun kelor lah kat belakang tu. Tapi saya nak masak besok. Saya petik hari ni, saya nak masak besok. Sebab saya nak serut-serut, simpan peti ais dulu. Besok senang, tinggal masak. Tak adalah kalang kabut besok. Saya ni kalau pagi-pagi kalang kabut, masa tu macam tak cukup aja. Kalang kabut, anak-anak sekolah. Lepas tu nak kemas rumah. Lepas tu nak siap-siap untuk masak. Jadi kalang kabut. Kalau saya pagi-pagi ada kerja lain, masa tu panjang rasa. Kadang pagi saya ada buat kuih lah sikit untuk orang.
buat kuih. Pagi-pagi saya buat roti jala nak hantar sekolah. Dekat sekolah anak saya yang besar tu, saya letak roti jala. Buat roti jala untuk kantin lah. Boleh lah untuk belanja-belanja jajan tiap-tiap hari untuk anak-anak kita. Untuk belanja sendiri, untuk tambah-tambahan belanja, cari rezeki lebih. Okay, dah siap buka dah. Ni pudingnya sikit je. Dia punya sumi sikit. Itu pun dah kemek-kemek dah. Ni saya nak pecah-pecahkan pakai garpu. Ni saya pecah-pecahkan. Pecahkan aja lah. Air gula dengan susu ni dah mula mendidih dah. Saya gaul-gaul. Biar bawah tu tak hangit. Rasa macam banyak Kalau ada cawan boleh letak dalam cawan kecil-kecil tu. Tapi saya tak ada cawan kecil-kecil tu, saya tak ada. Tapi cawan yang untuk apa? Sagu gula Melaka tu saya ada. Tengoklah nanti saya nak letak kat mana. Dekat cawan tu ke ataupun letak dalam tapuih. Mana yang muat lah. Setelah mendidih, kita masukkan ni serbuk puding ni. Kita masukkan serbuk puding. Dia dah start mendidih. Dah mendidih. Saya tutupkan api. Kena tutupkan api. Ni saya masukkan. Terus ni perisa strawberry warna pink. Perisa strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan je di sini. Ni jadi banyak ni. Kita sambil gaul-gaul. Ni ada perisa dia dalam puding tu, ada perisa dia kat dalam ni. Ni rasa buah-buahan ni, gula buah-buahan. Saya masukkan terus. Ada gula dia kat dalam tu. Sambil kita gaul-gaul supaya merata dia punya puding tu. Dia punya serbuk tu biar rata, biar hancur. Saya cuma ada cawan ni tinggi sikit, tak apa, boleh pakai. Kita makan sendiri kan. Kita susun-susun. Lepas tu kita masukkan dia punya apa tu? Campuran tu. Campuran dia tak banyak, sikit je. Boleh lah. Kita makan sendiri. Kalau ada lebih tu boleh tambahkan aja, masukkan je. Saya ada satu bungkus saja jelly sumi. Jadi saya campurkan satu aja. Kalau ada lebih boleh tambahkan aja. Tak tahu ni dapat berapa cawan ni. Saya susun aja dulu. So kita tuang je lagi. Saya masukkan dalam sini lah, senang. Nak angkat pun nanti senang. Saya lupa kalau saya ada talam. Maklumlah, jarang guna jadi lupa. Kita susun sini. Dapat berapa cawan tak tahu lagi. Cuma sayang campuran dia sikit aja. Kita masukkan ni campuran dia. Bismillah. Dah hancur sangat dah tu. Tak apalah, kita masukkan je. Mana dapat tu. Bagi sama rata. Yang dapat, dapatlah. Yang tak dapat tu, dapatlah kosong. Sumi dia tak cukup. Tak dapat sumi. Yang ada sumi ni. Dua. Tak ada sumi. Letak dia. Sempit sangat. Okey. Suminya sikit aja. Dah sejuk. Masih panas lagi lah. Kita buat macam ni dulu. Biar dia punya
apa dia punya uap tu kurang, tak terlampau panas sangat. Macam dengan suara anak saya dah balik ni, mesti abang tu dah balik. Salam. Balik dah? Mana dia? Ya. Halo abang. Yo, tersadai dah. Penat ke? Okey tak hari ni? RMT apa nama tu? Kuku. Penat? Penat. Penat dia guys. Macam tu je. Tuang sini. Senang nak tuang. Ni macam orang nak berniaga pula. Macam orang nak jualan. Dah azan tu. Bismillah. Tuang aja. Walaupun campuran dia kurang. Okey lah. Boleh aje lah. Tuang. Sumi dia dah hancur. Sumi dia dah cair dah. Sebab dia terlalu hancur sangat. Jadi sumi tu dah cair. Boleh lah, tak apalah. Kita makan sendiri kan. Kita anak beranak je makan. Tak cantik pun tak apalah. Yang penting rasa dia sedap. Kurang dari segi penampilan, tak apa. Yang penting rasa dia sedap. Habis dah. Panas. Lain kali dia punya sumi tu kena potong besar-besar sikit. Biar dia tak hancur. Ataupun bulat-bulat macam tu boleh je. Sebab saya dah lama sangat tak buat. Abang pun cakap lama sangat tak buat. Jadi dah lupa dah. Dah lupa. Tadi dia punya sumi tu kan saya tenyek sampai dah hancur dah. Dia jadi air dalam. Tak apalah, boleh lah. Okey je lah. Yang penting jadi sedap. Ya bang? Betul. Betul. Yang penting jadi. Nak mandi? Mandilah. Mandi. Anak saya ni memang. Alah kala. Okey, dapat 21 cawan. Dapat 21 cup. Walaupun sumi dia hancur. Ni dia hasilnya. Dapat 21 cawan. Ni cawan tinggi Kalau cawan yang pendek tu mungkin dapat lebih lah. Mungkin dalam 40 biji ke. Dalam 40 cawan ke. Yang pendek-pendek tu. Yang cawan dia separuh ni. Mungkin ini je yang panjang dapat 21. Kalau yang rendah tu mungkin dalam 40 lah. 40 lebih kurang lah. 40 cawan lebih kurang. Okey, puding ni saya tutupkan. Lepas tu kita simpan peti es. Makan sejuk-sejuk sedap. Walaupun kurang menjadi sebab dia punya sumi dah hancur. Dia punya sumi dah hancur. Boleh je kita makan sendiri. Sekejap lagi kita simpan peti es. Kita tutupkan dulu. Lepas tu kita simpan peti es. Okey. Berat. Walaupun kurang bahan, yang penting sedap. A few moments later. Kan saya nak ambil daun ni, daun apa ni? Daun kelo. Saya nak masak besok. Ambil dia punya bahagian ni. Kotekkan je. Kotek lah. Jadi tumbuh baru. Kotekkan je. Baru dia tumbuh baru.
Ambil yang muda-muda je. Macam mana ni? Aduh. Tak bawa barang. Ya. Kurap. Inilah. Nanti kita buat baru. Patah. Ambil sikit je. Banyak. Banyak-banyak kan tak habis. Ni pun dah cukup dah ni. Buat sup je kan. Ambil dia punya yang muda-muda ni. Yang tua-tua buang. Saya selalu masak ni. Okey lah. Cukup lah untuk besok. Sayur bening. Okey, saya nak serutkan ni. Serut kat sini sambil duduk-duduk cari angin. Tapi hari ni tak ada angin lah. Serut kat sini. Mana nak letak ni? InsyaAllah. Kita serut kat sini. Serut-serut. Sambil tengok pemandangan belakang rumah. Besok senang tinggal masak. Saya selalu masak sayur ni. Saya suka buat sup. Biasalah kita duduk kampung. Saya dulu kecil-kecil suka makan. Buat sup air. Main campak je. Anak-anak kurang pandai lagi makan sup air. Dia belum biasa diorang. Okay, saya dah biasa dari kecil, dah biasa makan sup daun kelo. Makan sup daun kelo. Serut aja. Pokok saya berpindah randa, kejap sini, kejap sana, kejap pindah sini. Tengah fikir mana nak letak kacang panjang tu. Tu benih dia saya dah pindah sana. Tengoklah nak tanam kat luar ke, tanam depan rumah ke, tetap kat sini. Kalau kat sini memang kena jadi santapan monyet. Sementara dia belum tinggi kan, biar kat situ dulu. Nak cari tempat dulu, mana letak. Nak letak kat sini ke letak kat luar. Hai, Tam. Apa Tam? Kita serut kan, serut. Sayur ni sedap. Segar. Kita pilih lagi. Nanti kita pilih lagi. Buang dia punya batang-batang yang kecil-kecil macam ni. Kita serut habis dulu. Sayur ni baik untuk badan, untuk penghadaman, biar perut kita sehat, badan kita sehat, tak ada angin lalu sikit pun. Badan rasa bahang. Semalam angin kuat, hari ni tak ada angin. Dah habis. Okey lah. Ni untuk sup. Pasangan ni besok tak tahu. Mungkin masak ikan tongkol kot. Sebab saya ada ikan tongkol. Mungkin saya besok masak ikan tongkol. Tapi tak tahu nak masak apa. Dan ini saya nak masak sup besok. Okey. Itu saja untuk hari ni. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok insyaAllah. Saya nak siram-siram pokok ni dulu. Dah petang dah. Nak kena siram. Simpan ni. Lepas tu siram pokok.